Dah kenapa pula tu? Apa yang jatuh tu, Sarina? Sarina? Kau buat apa tu? Tak ada apa-apa, Bah. Saya nak keluar dah ni. Kenapa ni, Man? Cakaplah. Apa hal ni? Senyap macam ni. Biasalah, bang. Masalah orang rumah saya. Semangat kena kuat, Man. Itu je abang boleh cakap. Ni, orang sakit ni memang macam tu. Kejap dia bagi kita seronok, kejap dia bagi kita susah. Kita lah kena kuat. Anak-anak kita. Kita harung je, Man. Itu je. Saya ni, bang. Saya tak tahan tengok dia sedih. Bila dia sedih, hati saya sedih macam kena siat-siat, bang. Ya, Tahu ya. macam mana? Tapi itulah dia. Tak ada selera ke? Siapa pun dalam keadaan Mas ni, bang? Siapa yang ada selera nak makan? Abang faham. Tapi Mas kena makan. Bang tak payahlah nak bawa balik benda makan, bang. Mas boleh tunggu budak-budak tu balik masakkan Mas. Abang hantar lauk ni sebab abang nak makan sekali dengan Mas. Abang jangan nak setia sangat kat Mas lah, bang. Mas ni dah tak mampu nak jadi isteri abang dah. Makan minum nak jaga, nak sukat. Ketidakkan tangan, kaki semua bengkak. Mas tak pernah menyusahkan abang. Demi Allah. Tak pernah, Mas. Abang buat semua ni dengan rela hati abang. Bang, apa Tuhan tak tarik nyawa Mas sekarang, bang? Tak menyusahkan suami, tak menyusahkan anak. Hidup macam ni. Mas tak boleh nak terima. Astaghfirullahaladzim. Jangan cakap macam tu, Mas. Ajaran maut ni ditentukan oleh Allah. Qada qadar. Oh, lalu tutup hari ni sebab tu cikgu ada meeting. Lina cari buku apa? Lina cuma nak cari buku yang kaji je, abang. Oh, yelah subjek apa? Ni kalau abang ada buku tu, abang bagi pinjam je lah. Betul ke ni? Sini. Serius lah, takkan nak main pula. Ni, nanti ambil kat rumah abang, Satu lagi kena bagi tahu dulu buku apa nak. Ni, apa dah lambat ni, abang gerak dulu, Okey. Rupanya tak berapa nak elok. Kenapa ada kecil, ada besar? Kenapa tak sama je saiznya? Alah, Mak Tun cubalah rasa dulu. Janganlah hina donat Sal. Ya, rasa tu satu hal. Tapi rupanya kena sama. Kalau nak menjual macam ni tak boleh jual ni. Mak Tun cubalah rasa dulu. Yalah. Sedap. Lembut. Apa, Sal? Masin ni. Apa bukan marah, Mas? Jangan terasa, Mas. Kita kena tempuh hujan ni. Saya nak cakap apa? Abang janji apa pun jadi pada Mas, abang akan tetap bersama. Abang akan sentiasa bersama dengan Mas. InsyaAllah, Mas. Abang tak akan selesaikan janji. Kuat, Mas. Kuatlah semangat. Ya. Awak tak fokus. Sarina, kita dah janji nak sama-sama belajar bersungguh-sungguh dan sama-sama masuk universiti yang sama. Kalau awak sayang saya, tekunlah belajar. Itu je yang saya minta. Salam sayang, Ashri.
Asyik. Tahu betul awak fikir. Anak Abah ni kan ada. Sal jangan dengan dia. Sal tu kena pergi sekolah. Tahu? Yelah. Abang rehat tahu kat rumah. Sal dah masak sikit kat dapur tu. Yalah. Nanti bila Sal dah banyak duit, Sal belikan motor baru untuk Abah. Okeylah Abah, saya nak pergi sekolah dulu. Yalah, pergi baik-baik ya. Mak tak tahulah berapa lama lagi boleh hidup. Mak tak rasa Mak ada harapan lagi. Kalau Mak tak ada, janji dengan Mak ya. Jaga ayah tu. Makan dia, pakai dia. Ya? Mak.